Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita berada di Mersing, Johor. So kalau korang tengok, di belakang saya ni adalah rumah package tiny house yang berkeluasan 20x25 bersamaan 500 square feet. Rumah ni mempunyai 2 bilik, 1 bilik air. Jom ikut saya review. Jom. So seperti yang korang tengok, kita punya warandah ni iaitu bersaiz 10x5 kaki. So tuan rumah boleh letaklah meja dengan kursi untuk minum petang. Sesuailah dengan menikmati keindahan alam sebelah sana. So tuan rumah pun nak buat rumah ni sebagai rumah homestay. Sangat sesuai untuk tetamu yang datang enjoy petang-petang. Jom kita review ke dalam. Assalamualaikum. Mari kita masuk. Basically ini ialah kita punya ruang makan dan ruang tamu yang bersaiz 10x14. Ruang tamu dan ruang makan. Owner rumah bolehlah makan kat sini dan letak sofa kat situ. So seperti yang korang tengok, kita punya tiles ni ialah package daripada I'm Home. Tiles 1x1. Tapi pilihannya daripada owner yang buat. So owner memilih tiles plain untuk nampakkan lagi luaslah rumah ni. Jom kita pilih satu pula. So korang tengok, ini ialah kita punya bilik, iaitu saiz 10x10. Selalunya akan menjadi bilik ibu bapa lah. Bilik ibu bapa dan muat katil saiz queen dan almari kat sini. So, jom kita ke bilik 2 pula. Untuk bilik 2, sama juga saiz dia. Ini boleh, iaitu 10x10. So, boleh jadi bilik tetamu, bilik anak-anak. So, basically kita punya ketinggian rumah package dengan iHome iaitu 10 kaki. Ketinggian dari lantai ke ceiling. So, jom kita review dapur pula. So, ini kita punya dapur iaitu bersaiz 6x6. Kita punya tabletop iaitu 6x2. So, korang tengok cantik kan kita punya tiles ni. Tiles ni pun termasuk package bila korang buat rumah lah dengan iHome. Ni pilihan daripada klien. Cantik kan? Dia matching-matching. So boleh basuh-basuh pinggan kat sini sambil menikmati alam. So jom kita review ni pula, toilet. So untuk kali ni tuan rumah memilih tandas cangkung. Dan kita punya tiles pun tuan rumah pilih sendiri. Dia ikut cita rasa dia dengan warna pink kat bawah ni. Dapat melagikan luas tandas ni. Kita ada sinki kat belakang tu. So tandas kita ni lengkap dengan aksesori iaitu shower dengan sinki ceramic lagi korang. So dengan mangkuk tandas dan pipe. Macam mana? Cantik tak rumah ni? Kita boleh bina di mana? Kita boleh bina di seluruh semenanjung Malaysia. So kalau korang berminat dengan rumah-rumah cantik macam ni, korang boleh hubungi nombor di bawah, PM mana-mana media sosial kami dan jangan lupa like, comment and share video ni. Jumpa anda lagi.